Kita dok bercakap dahulu, jangan ada kronisma, jangan ada nepotisme. Tapi bagaimana kronisma itu mula muncul di kalangan rakan-rakan kita sendiri? Bila saya bercakap soal ini bukan dakwaan. Ini adalah perkara yang tuan-tuan boleh Google dan research sendiri. Kita takut apa? Yang kita risau dan yang kita takut sebenarnya adalah apabila suatu hari nanti kita sedang berceramah, kita sedang berucap, kita sedang bercakap, kita kata, masa itu kalau kita jadi kerajaan, orang akan kata, alah kamu jadi kerajaan dulu bukan boleh buat pun. Tok bayangkan kita tumbang dan kita jadi pembangkang. Kita ceramah dan kita ucapkan perkara yang sama sekali lagi. Orang akan kata, alah masa dulu kamu jadi kerajaan sama je apa yang kamu buat. Jadi pada masa itu kita nak jual apa tuan-tuan? Apa? Kita nak offer produk apa? Kita kena ingat, kita bukan jual agama macam PAS. Kita juga bukan jual bangsa macam Bersatu dan juga UMNO. Kita adalah parti yang kita jual adalah janji untuk reform, untuk memperbaiki, untuk membetulkan struktur sistem yang ada, yang telah dirosakkan selama bertahun, berpuluh tahun diperintah oleh Barisan Nasional sebelum ini. Kalau kita memerintah, kita tak berjaya nak bawa struktur yang betul. Kita tak berjaya nak bawa aliran yang betul. This is where the problem will come. Rafizi pernah berucap di dalam ucapan beliau. Ini sejarah ini banyak kalau kita tengok dalam negara-negara yang sebelum ini diperintah oleh konservatif. Tiba-tiba ada parti reform datang masuk. Lepas itu bila mereka jadi kerajaan, mereka juga culas. Mereka juga rasuah. Mereka juga nepotisme. Mereka juga kronisme. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka ditumbangkan dan bila mereka nak naik sekali lagi, apa yang rakyat kata kepada mereka? Sama je kamu. So akhirnya kembali kepada parti lama dan parti itu meneruskan. Kita kena faham, kita ada perancangan. Musuh kita juga ada perancangan. Kawan dan lawan kita akan ada perancangan. Adakah kerana nak menjaga hati mereka ini menyebabkan kita rasa macam tak apalah, aku kompromilah kepada apa yang mereka nakkan, asalkan aku dapat jadi Perdana Menteri buat kali yang kedua. So, all in all, tuan-tuan, kita kata, siapa yang sebenarnya kerugian? Who lost? Siapa yang rugi dalam benda ni? Yang saya nampak paling besar ruginya adalah rakyat. Dan yang kedua ruginya adalah Parti Keadilan. Rugi bukan sebab dia kehilangan Rafizi. Alah Is, kau sebab kau pro Rafizi, kau rasa Parti Keadilan itu rugi. Bukan. Saya tak nampak rugi itu. Parti Keadilan ini akan ada, kalau tidak ada Rafizi pun, akan ada orang lain menjalankannya. Kalau tak ada Iswardi pun, akan ada orang lain menjalankannya. Akan ada orang lain yang akan ride, yang akan menggerakkannya. Jangan risau. Tapi yang ruginya kerana apa? Kerana kita ada satu susuk tubuh yang ada kebijaksanaan dan ada political will. Kalau nak sebut bijaksana ni tuan-tuan, ramai yang bijaksana. Kan? Kalau sebut bijak ni, kebanyakan pemimpin politik ni bijak. Datuk Seri Anwar Ibrahim bijak, Zahid bijak, Guan Eng bijak, Anthony Lok bijak. Kalau kita tengok KJ bijak, kalau kita nak tengok Johari Ghani bijak, Ahmad Maslan bijak, Lokman Adam bijak, Muhyiddin Yassin bijak, Azmin Ali bijak, semua grad universiti yang hebat. Kalau kita nak sebut bijak, semua bijak tuan-tuan. Tetapi dalam ramai mereka, number one, political will, keinginan, kesanggupan untuk meredah halangan-halangan dan cabaran-cabaran daripada pemuka-pemuka, pengampu-pengampu, daripada tauke-tauke, daripada pelobi-pelobi. Yang tu yang susah. Yang tu tak ramai yang sanggup, tuan-tuan. Kita boleh bersoal soal reformasi sekarang ini dalam masa kita tak ada kuasa. Bila dah ada kuasa, depan mata kita ada kuasa, ada duit, ada pangkat, ada kedudukan, ada pula laba, ada pula duit poket, duit tepi, duit tengah, duit bawah meja, duit atas meja, dapat pula kereta Pajero, dapat pula kereta Alphard, dapat pelancongan pergi luar negara, dapat pula pergi itu ini dan sebagainya, rumah banglo dan sebagainya, duit dekat dalam Swiss, dekat bank di pesisiran dan sebagainya. Masa tu kelabu dah mata, tuan-tuan. Masa tu boleh hilang. Saya bukan menduduh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya cuma cerita secara umum. Kita ni boleh sembang lah. Sebab kita tak diuji lagi. Tetapi menteri, tuan-tuan, gaji tu tak kacau. Tuan-tuan punya gaji sebagai menteri tak kacau. Tak usik. Sebab bila makan boleh claim. Duit tol boleh claim. Duit rumah dah dibayar. Duit allowance electricity dah dibayar. Duit minyak dah dibayar. In fact, ujung tahun pula ada pula package boleh pergi overseas free. Bawa satu family sebagai menteri. So, semua tu clean. And yet, tiba-tiba, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan lah. Hari ni, tuan-tuan gaji RM50,000 sebulan. Saya tanya tuan-tuan ni. Tuan-tuan gaji hari ni RM50,000 sebulan. Tiba-tiba esok, tuan-tuan tak dapat gaji tu. Agak-agak bergegar tak tangan nak berhenti?
I always hope kalau kita betul-betul nak buat perubahan politik ni sebenarnya macam ni. Kita cakap tentang GPS, cakap tentang UMNO, cakap tentang PAS dan sebagainya. Kita bukan musuh. Bukanlah erti musuh macam kita pandang Israel ke, macam kita pandang Zionis ke, bukan. Kita musuh politik. Musuh arti kata musuh dalam inverted comma. Dia tetap saudara se-Islam kita, tetap saudara senegara dengan kita, mereka tetap. Cuma daripada segi politikal, kita kena ada perkara yang kalau kita tak setuju, kita kena cakap kita tak setuju. Supaya kita boleh check and balance. Kalau nak harap pembangkang kata tak setuju dengan Anwar Ibrahim, memang bangang lah. Pembangkang ni memang tak ada nilai langsung lah jadi pembangkang. Tapi yang paling saya risau, saya ulang balik, kalau sekiranya kita jadi pembangkang, kemudian mereka jadi kerajaan, PN jadi kerajaan. Bayangkan pada masa itu kita nak cakap apa? Kita nak cakap apa? Kita akan menentang korupsi, kita akan hoi. Dia akan bangkit balik. Habis tu Farhas tu macam mana? Habis tu yang company yang ni macam mana? Company tu macam mana? Yang kamu bagi entertain yang ni macam mana? Bagaimana kamu dapat yang ni, projek yang ni, kamu punya pegawai dapat yang ni, bagaimana? Bagaimana kamu tidak menukar SPRM? Akhirnya banyak je dakwaan-dakwaan yang tidak berjaya dibuktikan. Habis tu yang company yang ni macam mana? Company tu macam mana? Bagaimana kamu dapat yang ni, projek yang ni, kamu punya pegawai dapat yang ni, bagaimana? Bagaimana kamu tidak menukar SPRM? Akhirnya banyak je dakwaan-dakwaan yang tidak berjaya dibuktikan. Dakwaan-dakwaan yang terpaksa akhir menyebabkan kamu, apa orang kata, dilepaskan begitu saja. Kerana apa? Kerana kamu nak takut hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Untuk kalau kita tak ada political will, kemampuan politik kita tu, daripada situ kita akan sedar bahawa akhirnya kita tidak akan dapat membentuk kerajaan sebagaimana aspirasi real reform yang kita nak buat, tuan-tuan. I always hope kalau kita betul-betul nak buat perubahan politik ni sebenarnya macam ni. Kita cakap tentang GPS, cakap tentang UMNO, cakap tentang PAS dan sebagainya. Kita bukan musuh. Bukanlah erti musuh macam kita pandang Israel ke, macam kita pandang Zionis ke, bukan. Kita musuh politik. Musuh arti kata musuh dalam inverted comma. Dia tetap saudara se-Islam kita, tetap saudara senegara dengan kita, mereka tetap. Cuma daripada segi politikal, kita kena ada perkara yang kalau kita tak setuju, kita kena cakap kita tak setuju. Supaya kita boleh check and balance. Kalau nak harap pembangkang kata tak setuju dengan Anwar Ibrahim, memang bangang lah. Pembangkang ni memang tak ada nilai langsung lah jadi pembangkang. Tapi yang paling saya risau, saya ulang balik, kalau sekiranya kita jadi pembangkang, kemudian mereka jadi kerajaan, PN jadi kerajaan. Bayangkan pada masa itu kita nak cakap apa? Kita nak cakap apa? Kita akan menentang korupsi, kita akan hoi. Dia akan bangkit balik. Habis tu Farhas tu macam mana? Habis tu yang company yang ni macam mana? Company tu macam mana? Yang kamu bagi entertain yang ni macam mana? Bagaimana kamu dapat yang ni, projek yang ni, kamu punya pegawai dapat yang ni, bagaimana? Bagaimana kamu tidak menukar SPRM? Akhirnya banyak je dakwaan-dakwaan yang tidak berjaya dibuktikan. Habis tu yang company yang ni macam mana? Company tu macam mana? Habis tu Farhas tu macam mana? Bagaimana kamu dapat yang ni, projek yang ni, kamu punya pegawai dapat yang ni, bagaimana? Bagaimana kamu tidak menukar SPRM? Akhirnya banyak je dakwaan-dakwaan yang tidak berjaya dibuktikan. Dakwaan-dakwaan yang terpaksa akhir menyebabkan kamu, apa orang kata, dilepaskan begitu saja. Kerana apa? Kerana kamu nak takut hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Untuk kalau kita tak ada political will, kemampuan politik kita tu, daripada situ kita akan sedar bahawa akhirnya kita tidak akan dapat membentuk kerajaan sebagaimana aspirasi real reform yang kita nak buat, tuan-tuan.